Ramai tak tahu Nike ni sebenarnya hampir-hampir depa rebrand sebagai Dimension 6. Bunyi lawak. Tapi kalau hangpa fikir balik, sebelum depa bagi nama pun Nike tu pun sebenarnya nama lawak. Tahun 1971, Blue Ribbon Sports tengah dalam proses penceraian dengan supplier depa iaitu Onitsuka Tiger. Jadi depa perlukan nama baru dan untuk kasut depa lah sebab depa dah jumpa hilang. Phil Knight iaitu CEO Blue Ribbon Sports awal lagi cadangkan nama Dimension 6. Hampir semua tim depa reject terus nama Phil Knight tu. Lepas tu depa cari nama lain. Nama lain yang depa suggest adalah nama Falcon, adalah nama Bengal. Masalahnya satu pun nama depa suggest tu depa rasa macam tak apa cukup kuat. So last kali pekerja pertama depa iaitu Jeff Johnson sendiri telefon dan cadangkan nama Nike. Katanya nama tu muncul daripada mimpi dia. Nike tu asalnya daripada nama Dewi Kemenangan Greek. Tapi awal-awal Phil Knight dengar dia macam tak apa confident. Boleh kau. Tapi disebabkan mereka memang tak ada masa nak fikir, tak ada masa nak cari nama baru. Sebab mereka dah nak kena start dah production. Mau tak mau, mereka pilih Nike. Dan hari ini Nike antara jenama sukan yang paling terkenal di dunia. Pelajarannya kadang-kadang benda yang kita rasa macam tak ngam masa tu, dia adalah benda yang terbaik untuk kita masa depan. Dan benda yang bernilai, berbilion, dia kadang-kadang dia bukan mai daripada pekerja, kadang-kadang dia mai daripada bangun tidur. Cuba hamba bayangkan, kalau mereka pilih brand mereka tu Dimension 6, tak kala ni orang tak akan panggil Nike Air Jordan. Orang akan panggil D6 Air Jordan. Sounds weird. Seriously. Aku tak tahu.